Kita pergi having a breakfast dulu dekat apa ni, Kerry Dinner. So bagi tahu 519 tak ada nak bagi tahu. Jom, apa dia tahulah kot. Let's go see apa yang ada. Nak tengok dulu nak makan apa. Ada nasi lemak. Nak nasi lemak, ikan rendang, bihun. Kita walk around dulu. There's a lot of places, tak apa, take time. Ni ada plain porridge. Kita ada roti telur. Ni noodles. Nak noodles? Ada noodles. Omelette. Omelette. Roti canai. Roti canai nak? Lupa kuah dal. Okay, jom. So kita dah tahu dah apa ada. Kita get some food dulu. Kita ambil omelette dulu. Oh, Rafi. Air sikit daripada barang dia. Oh, bukan dia sebab minyak. Minyak juga. Okey. Minyak dia kena panas. Lepas tu ada air bercampur jadi api pun kena besar lah. betul. Oh, Kecil pun dia juga. Oh, dia keluar juga? Keluar juga. Oh, dia tengok orang buat macam kuih tiaw tu, dia api besar je. Ada air juga. Yalah, air daripada udang ke apa kan. Dan petel ni kan barang-barang banyak pasal. Betul. Apinya pun pressure kan. Betul lah. Dia punya kicap tu lagi air. Yalah. Alright, siap. Dia punya omelette. Terima kasih. Okay, kita dapat omelette. Kena cut sauce sikit lah kot. Alright, Selaman Foods hari ni. Apa kakak ambil apa? Cereal. Kakak makan tu je, nugget sikit-sikit dengan cereal. Okay, ni kita ada buah, kita ada omelette, kita ada okey, kita ada telur setengah masak, rasa cereal. Ni apa sup? Sup apa tu ah? Sup mushroom. Okey, ni sup apa? Sup apa ni? Sup daging. Ini bubur. Oh, bubur. Okey. Alright. So itu dia Selaman untuk pagi ini. Food pagi ni kita mula dengan protein dulu. Baru kita start dengan fiber dan later kita ambil karbohidrat. Asal pagi-pagi dah makan karbohidrat, sweet food. Nanti start sneezing, eczema datang balik. Kena makan macam ni. Baru healthy. Sikit je healthy. The rest is harmful. The rest is harmful. Boleh lah. Ni pun not good, processed food. This is the good food, real food. This is strawberry and orange. Budak-budak, itulah makan. Completed first round. Now second round. Nasi lemak. Nasi ni sikit. So banyak protein, banyak fiber. Ni protein semua ni portion protein. Okay, second round makan dulu kuih ni. Then third round jadi kita akan makan roti ke kek ke dessert tu lah. So first round tadi memang balon protein saja. Hotel dia Okay, jom. We have done our breakfast. So let's go to the next destination kita orang.
jalan. So quite overwhelming hari ni di Cherry Dinner. Breakfast dia start 7 sampai 10 pagi. Terus sekarang ni waktu pun dah 9 memang tadi pukul 18 tu memang start dia pack lah. Sebab ramai akan makan cepat-cepat. So bergegas ke swimming pool, ada yang bergegas ke pergi water park. Swimming pool tu macam kat rumah ya. Kita pergi ni lah. Swimming pool tempat lain. Okay, jom. Okay. Next staycation. Sama je kot. Dari sini. Alah. Alright. Kali ni di Wyndham Suite. So pergi check in. Mana check in? Ramai ya. Kat sini ramai check out. So mami pergi check in lah. Wyndham Suite. Okay, let's go check in. Okay, alright. So untuk second day staycation ada kedai yang bertom Coke tu. Kita orang move to KL pula. So anak tak puas satu malam. Nak minta lagi satu malam. So bawa pula ke KL ke Wyndham Suite. Inilah tempat untuk sekarang ni tengah queue untuk check in lah pukul 3. Agak ramai juga. Kalau tengok ramai yang dah datang, letak bag, letak luggage. Kami orang pergi somewhere dulu lah. So what is that? No. So kita di sinilah dulu. Sebab ada banyak aktiviti untuk kids. So let's check it out. Alright. But East Wing. Oh, berkicap juga nak. Apa? Apa tu? Check in. Ramai nampak guys. Kita bawa beg sendiri. Pakai bellboy lah. Safety orang budak ramai. Tengok punya fit dah. Boleh masuk ke? Okay, this is room. Suite room. Okay. See the view. KL view. Eza. Okay. Turn on the lights. Ni apa bilik? Oh, that's a room. Bathroom. Here we go. Okay. Buka lampu. So ada washing machine juga. Ada suit lah tu dua toilet. Tu toilet macam guest toilet. Then oh ada semua room. Okay. Okay, kita ke Wind Snow. Tinggi betul, Mat. 48 tingkat. Pipi laju ke atas. Laju. Pak lift. Kau tak bila nak sampai kalau macam ni. Penuh tu. Okay. Wow, what is this? Mr. Bean. Rasa Friends. Tengok package. Okey. Okey, boleh ni dulu ke? Tengok-tengok ke? Tu Rasa, nak measure height berapa? Buka sampai pukul berapa? Buka sampai pukul berapa?
Okey. Itu. Ha, Mr. Bean nak ambil video dengan Mr. Bean. Tengok kartun Mr. Bean ya. Okey. Buka 48. Oh, scary. Scary. 48. Tinggi. Okay, level 8 ada swimming pool dengan apa dah? Jacuzzi. Oh, ni yang kids punya ni. Flat. Tengok. Ni untuk berapa tahun ni? Okey, ni terangkan kepada mak dia. Saya buat video. Okay. What is this, Kak? Ni normal mirror. Apa ni? Ni jadi apa, Kakak? Okay. This is a swimming pool lah. Infinity pool. Oh, ni apa? Exercise. Tu sampai ke tepi sana. Tak boleh lah tu for adult. Jom kita jalan kat sana dulu tengok. Apa ada? Sini apa? Oh, ni kot. Untuk yang playground ni lah. Oh, untuk east wing. Yang ni west wing kan. Takut silap masuk lah. Untuk air. Mana jacuzzi dia? Mesti got jacuzzi. Did you see any jacuzzi? Oh, that is gymnasium. Tak tahu workout boleh pakai ke? Ni ada small playground. This is a food zone. Makan, toilet. Do not open the window. Ni gymnasium lah, kena pakai apa, kena ambil shoes Abah dulu. Oh, boleh masuk. I want to go workout. Workout? Boleh lah nanti. Ni ada orang. Okey, dah. Belek-belek facilities apa yang ada. Biar jalan dululah ke KLCC. Sebab dah petang, boleh find food. Hopefully not raining. Apa tu? Oh, boleh naik ke? Boleh naik ke, bos? Bos, can go up. Take picture. Pergi ambil. Take picture. Okay. KLCC Park. Go up, cepat, naik. Okay. Our exercise today. KLCC Park. Ni jalan. On the left kak. Go that side. You can drink that water if you want.
Kita pergi. Siapa suruh lari? Just walk. We do brisk walking, cukup. If you run, jogging, you're gonna get tired lah. Nak tengok tu water fountain dulu ke depan tu? Ada water fountain before we enter KLCC. I don't see Raisa lah. Jalan sikit tired. Let's go back to home. Why are you so tired? Just relax. We just walk very near, about 800 meter from hotel. Kakak, are you tired? Not even 1 kilometer. No, I'm not tired. Raisa, kakak say not tired. Because you being so emotional. I said we just walk calmly, relax. You're not gonna get tired. Okay, after this. Wah, this is KLCC, international place that everyone's gonna come in this world. Drama. Alhamdulillah sampai di dalam KLCC Suria. Baru exercise ni kalau tak bawa dia orang ni. Payah nak exercise. Tahu bawa tak sampai 1 kilo. Dah drama queen. Salah budak-budak. Orang pun macam semut. What we gonna do after this? Kakak, let's go find food lah. Want to get food lah? Okay. Let's go. What are you guys looking actually? Huh? Alright, dah settle masuk dalam KLCC. Orang macam semut. Masa untuk jalan balik ke Indian Sud. So untuk second day, besok dah tak ada apa dah kot. So rasanya pengembaraan kami sampai di sini sajalah kot. Besok dah untuk check out. Ada urusan lagi, mungkin tak ada terus mana-mana, terus akan balik lah. So itulah pengembaraan kami kali ini, staycation. Semoga kita berjumpa lagi. Sila like, share dan komen untuk seterusnya pengembaraan kami. Berjumpa lagi dengan siaran Harap perkongsian kali ini
dapat memberikan gambaran dan juga manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao ciao dan bye bye.